Kalau kita cakap pasal pelancongan Malaysia, apa yang buat ia begitu istimewa? Jawapannya terletak pada geografi negara kita sendiri. Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok macam mana hutan hujan, pantai dan juga iklim unik kita ni jadi enjin utama industri pelancongan. Apa yang kita akan lihat? Pertama, aset semula jadi Malaysia. Lepas tu, kita sentuh sikit pasal pengaruh iklim dan akhir sekali, kita tinjau peluang ekonomi yang ada, terutamanya kat kawasan pantai. Baiklah, jom kita mula dengan yang paling asas. Apa sebenarnya aset fizikal yang jadi tarikan utama pelancong ke Malaysia ni? Ada beberapa ciri utama yang memang menonjol. Jadi, sebahagian besar tarikan ni datangnya daripada kekayaan biodiversity kita. Cuba bayangkan, hutan hujan tropika yang tebal, tempat tinggal macam-macam flora dan fauna unik. Rafflesia contohnya. Lepas tu kita ada sungai dan jeram yang best untuk aktiviti lasak macam berkayak. Jangan lupa juga santuari hidupan liar dan sistem gua batu kapur kita yang penuh dengan stalaktit dan stalagmit yang memukau. Dan bukan itu sahaja, kita juga ada tapak-tapak bersejarah macam penempatan awal manusia. Kalau anda suka aktiviti lasak, tanah tinggi seperti banjaran Tamak Abu tu memang sesuai untuk mendaki. Lepas dah penat, boleh pula bersantai kat pantai-pantai kita yang cantik tu. Semuanya ada dalam satu negara. Macam mana pula cuaca kita ni main peranan dalam industri pelancongan? Contoh paling jelas, iklim khatulistiwa kita ni panas dan lembap sepanjang tahun kan? Ini yang membolehkan aktiviti pantai dibuat bila-bila masa. Jadi tak heranlah pelancong dari negara sejuk suka datang ke sini. Apa peluang ekonomi yang boleh kita wujudkan? Ada beberapa aktiviti khusus yang boleh dibangunkan, terutamanya di kawasan pesisir pantai. Yang pertama ialah agropelancongan, sejenis pelancongan yang berasaskan pertanian dan kehidupan desa. Pelancong bukan setakat datang tengok, tapi mereka dapat rasa sendiri pengalaman hidup di kampung, contohnya melalui program Inap Desa. Contoh terbaik, program Inap Desa di Kampung Lonek, Negeri Sembilan. Dekat sini, pelancong boleh tinggal dengan keluarga angkat, belajar cara hidup orang kampung. Satu pengalaman yang sangat asli dan berbeza daripada sekadar duduk di hotel. Seterusnya, ekopelancongan. Yang ni pula fokus pada menghargai keindahan alam semula jadi kita. Fikirkan tentang lawatan ke pulau, pantai, tasik, gua, air terjun, pendek kata semua keajaiban alam yang kita ada. Contoh klasik untuk ekopelancongan, Gua Niah di Sarawak. Bila anda masuk ke sana, anda bukan sahaja dapat lihat keindahan alam semula jadi, tapi anda juga berada di tapak bersejarah di mana manusia purba pernah hidup. Kita juga kaya dengan budaya dan warisan. Jadi, pelancongan jenis ini pula membawa kita melawat tempat-tempat yang ada nilai sejarah dan budaya yang unik untuk masyarakat kita. Anda hilim Melaka, kawasan ini penuh dengan bangunan bersejarah, tinggalan zaman penjajah dan diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pelancongan kapal persiaran atau cruise. Ini cara untuk menikmati keindahan pantai-pantai kita dari atas kapal mewah. Contohnya, kapal persiaran macam Star Cruise dan Star Leo. Mereka tawarkan pakej pelayaran yang akan bawa anda singgah di beberapa pulau, jadi anda dapat lihat pemandangan laut yang cantik sepanjang perjalanan. Kemudian, kita ada pelancongan sukan dan rekreasi. Yang ini pula untuk peminat sukan. Malaysia sering jadi tuan rumah acara sukan bertaraf antarabangsa dan ini menarik ramai pengunjung sama ada untuk sertai atau sekadar menonton. Contoh yang paling popular, tentulah 5 di Langkawi dan juga perlumbaan basikal Le Tour de Langkawi. Kapal, feri dan bot adalah nadi yang menghubungkan tanah besar dengan destinasi-destinasi pulau. Perniagaan runcit, gerai-gerai kecil, kedai serba-neka, pasar mini, semua ni penting untuk memenuhi keperluan pelancong. Dan yang paling best, ia bantu ekonomi orang tempatan secara langsung. Apa sektor pelancongan ni penting sangat untuk pembangunan negara kita? Cuba kita fikirkan sejenak. Ia bukan setakat pasal duit masuk sahaja. Ia jadi pemangkin untuk bina jalan raya yang lebih baik. Ia buka banyak peluang pekerjaan dan pada masa yang sama, ia hidupkan industri-industri kecil macam kraft tangan. Malah sampai ke tahap program pendidikan pun dapat tempiasnya, contohnya dalam bidang perhotelan. Jadi, poin utamanya di sini ialah suntikan kewangan terus ke dalam ekonomi negara melalui tukaran wang asing, cukai perkhidmatan dan duti. Sektor ini membuka macam-macam kerja dalam hotel, pengangkutan, kedai-kedai. Jadi secara tak langsung, ia membantu kurangkan pengangguran dan menaikkan taraf hidup ramai warga negara. Setiap aktiviti pelancongan itu ada akibatnya. Bila kita bina resort, pantai terhakis. Bila kita buang sampah dan sisa, air kita tercemar. Dan bila kita terokai kawasan tanah tinggi, hutan kita pula yang jadi mangsa.
Okey, mari kita mulakan dengan isu yang pertama. Apa jadi bila kita bina hotel dan resort betul-betul di tepi pantai kita yang sensitif itu? Contoh terbaik, kita boleh tengok apa yang berlaku di Port Dickson. Pembinaan bangunan yang rapat dengan pantai ini, ia sebenarnya melemahkan struktur semula jadi pantai itu dan akhirnya menyebabkan hakisan. Kesannya bukan setakat merosakkan ekosistem laut, tapi ia mengubah rupa bentuk pantai itu untuk selama-lamanya. Isu kedua ini pula bukan pasal pembinaan, tapi ia berlaku selepas pelancong dah datang dan check-in. Isu ini adalah pengurusan sisa buangan. Bayangkan, sisa kumbahan yang tidak dirawat, sisa makanan dari hotel, semua ini dibuang terus ke laut atau sungai. Ini menyebabkan pencemaran air yang sangat teruk. Kehidupan akuatiklah yang jadi mangsa. Isu macam ini dilaporkan berlaku di destinasi popular seperti Pulau Pangkor. Dan jangan ingat isunya terhad di pantai sahaja. Pembangunan yang berlaku di kawasan tanah tinggi berdekatan pun ada kesannya yang tersendiri. Bila hutan di tanah tinggi kita tebang untuk buat resort baru, cerun-cerun bukit jadi terdedah. Tanpa akar pokok yang pegang tanah, risiko tanah runtuh meningkat. Tanah yang terhakis itu pula akan dibawa air masuk ke dalam sungai, menjadikan sungai kita cetek dan keruh. Salah satu contoh kawasan yang terkesan adalah di Bukit Tinggi Pahang. Sebenarnya, ada beberapa strategi yang digunakan untuk cuba kurangkan kerosakan alam sekitar ini. Langkah pertama yang paling penting dan bersifat proaktif adalah penilaian impak alam sekitar atau kita panggil EIA. Sebelum apa-apa projek besar nak mula, ia wajib melalui EIA dulu. Tujuannya untuk kenal pasti apa sahaja potensi kerosakan dan dari situ kita laksanakan langkah kawalan yang sepatutnya. Dan untuk pastikan EIA ini bukan sekadar cadangan atas kertas, kita ada rangka kerja undang-undang yang kukuh untuk menyokongnya. Akta-akta macam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 inilah yang bagi kuasa kepada Jabatan Alam Sekitar untuk bertindak dan pastikan semua orang ikut peraturan. Tapi, undang-undang sahaja tak cukup. Kesedaran awam pun sama penting. Sebab itulah kempen kesedaran ini dibuat secara kolaboratif. Ia melibatkan agensi kerajaan, NGO seperti WWF dan juga media untuk sampaikan mesej ini kepada semua orang. Dan untuk kesan jangka panjang, strategi ini juga menyasarkan generasi akan datang. Kesedaran tentang alam sekitar ini diterapkan secara rasmi dalam sistem pendidikan kita dari peringkat sekolah rendah sampailah ke universiti. Sebahagian besar penyelesaian masa depan terletak pada penggunaan teknologi hijau. Secara mudahnya, ini adalah teknologi yang lebih mesra alam dan direka khas untuk kurangkan pencemaran berbanding cara-cara lama. Jadi, apa contohnya? Macam ini. Kita guna panel solar untuk jana elektrik di hotel. Kita guna kenderaan yang pakai bahan api lebih bersih macam biodiesel. Kita buat R&D untuk hasilkan baja organik. Dan kita galakkan kitar semula secara besar-besaran. Semua ini adalah langkah praktikal untuk kurangkan jejak karbon industri pelancongan. Kesimpulannya, apa yang kita dapat lihat ialah kelestarian industri pelancongan Malaysia sangat bergantung pada satu perkara, keseimbangan. Keseimbangan yang teliti antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama memelihara alam sekitar kita. Kedua-duanya perlu berjalan seiring.